confirm kita akan shopping kat sana. Orang yang kata, Ustaz, saya ni pergi umrah kali ni memang takkan shopping Ustaz, saya ni nak ibadah saja kali ni, saya tak nak shopping. Orang tu lah nanti waktu balik beg dia beranak pinak. Jadi nak tak nak kita memang akan shopping normal, tak ada masalah, silakan. Tapi bagusnya tuan-tuan saya cadang kalau kita shopping untuk diri kita lah, beli dan pakai di sana. Pasal apa? Tuan-tuan bila beli, tuan-tuan tengok dekat belakang label dia, made in China, made in Pakistan, made in Bangladesh, made in Thailand, made in Vietnam, bukan made in Saudi. So kita, baju tu tuan-tuan boleh beli kat sini tak? Boleh. Tapi apa specialnya beli kat sana? Beli dekat sana, pakai di sana, bawa balik. Sekarang baju tu ada value tak? Contoh tuan-tuan beli satu jubah tu pakai masuk dalam raudah. Bila balik boleh tak cakap, jubah ni yang mak pakai masuk dalam raudah? Sama tak dia beli dengan jubah dekat Shopee? Dah tak sama value. Jubah tu beli kat Shopee, tapi ini jubah mak beli kat sana, mak pakai masuk dalam raudah. Ada value, ada nilai jubah tu, sentimental. Atau pakai jubah tu, jubah ni yang mak pakai masa pergi buat tawaf, ada nilai jubah tu. Lebih baik daripada tuan-tuan beli dalam plastik bawa balik, lebih baik beli kat Bajrai sini je, sama. Okey. Jadi beli, shopping, pakai di sana. Jadi kurangkan daripada bawa ni, dah kurangkan. Mutawif ni kadang-kadang takut tuan-tuan. Waktu pergi, bila dia nak check in tu, letak dekat penimbang tu, ni baru nak terbang ni 14 kilo. Baru nak terbang 14 kilo. Mutawif dah duduk, ya Allah, ni dia belum beli kurma, belum beli kacang, belum beli macam-macam lagi, dah 14 kilo. Takut dia. Jadi masa bawa ni sebenarnya perlu ringan, tak perlu berat-berat pun. Bawa 2-3 helai baju, sekarang nak pakai awal-awal. Nanti kat sana dah hari kedua, hari ketiga kita akan pergi shopping. Macam mana pun kita mesti akan pergi shopping. Shopping, beli, pakai di sana. Okey? Ada dobi. Dobi ada. Dobi 1 kilo lebih kurang 15 rial. 1 kilo. 15 hingga 20 rial lebih kurang. Okey? Baik. Lepas itu tuala. Ni benda remeh je sebenarnya tuala ni tuan-tuan. Tapi saya masukkan sekali, kenapa? Ini pengalaman. Kalau kita check in dekat hotel dekat Malaysia ni, biasanya biliknya bilik berdua. Normal hotel bilik berdua. Jadi tuala pun dua. Tapi dekat sana bilik-bilik hotel untuk umrah ni biasanya bilik berempat, bilik berlima. Tapi setup dia sebenarnya untuk 2 orang. Jadi kadang-kadang tuan-tuan masuk hari pertama, towel ada 2. Tapi tuan-tuan boleh dapat towel ekstra. Telefon je kosong, reception, dia akan hantar ke hotel. Tapi masalahnya apa? Kita telefon hari ni, dia hantarnya towelnya bila? Esok. Habis hari ni tak payah mandi. Jadi bila tak ada towel, jemaah akan buat apa? Telefon mutawifnya, Ustaz, saya tak ada tuala. Ustaznya cakap apa? Saya pun tak ada tuala aja. Jadi dua-dua tak mandi. Jadi bagusnya bawalah tuala spare 1. Kalau dalam bilik tu memang ada, kadang-kadang ada ngam-ngam 5, cantik lah, pakai tuala hotel, tuala kita simpan. Tapi kalau katalah masuk tak ada towel, tak cukup, pakai dulu towel kita. Esok bila dia dah hantar, keringkan towel kita, lipat masuk dalam beg. Benda ni remeh, tapi selalu pasal apa? Kita benda ni apa? Hari pertama check in, Ustaz tak ada towel, Ustaz tak ada towel, Ustaz tak ada towel. Kita pun sama, kita bukannya kerja dekat hotel tu kan. Saya pun sama macam tuan-tuan, tak boleh buat apa, kena tunggu je. Jadi bawa lah 1 towel kecil punya spare. Kalau tak ada, pakai ini. Kalau ada, tak perlu guna. Okey. Baik. Lepas itu beg. Okey. Semua akan dapat beg tiram. Beg tiram semua sama. Yang ini. Okey. Nanti bila katalah tuan-tuan bila terbang, 40 orang, 40 beg, betul? Yang ni. Macam mana kita nak bezakan beg kita? Buatlah satu tanda, ikat ribbon ke, ikat kain ke, ada tulisan nama kita, tampal stiker, tampal nama kita ke apa. Jadi daripada jauh kita dah tahu ini beg kita. Saya pernah satu pengalaman. Ini zaman saya bawa awal-awal dulu, zaman belum ada WhatsApp. Sekarang kan ada WhatsApp group, betul? Jemaah sebelum terbang 2 minggu sekurang-kurangnya mutawif akan buat grup WhatsApp. Dia akan bagi maklumat semua dalam grup WhatsApp. Tapi ni zaman dulu tak ada WhatsApp. Kita jemaah daftar package, terus datang ke airport. Saya jumpa dengan jemaah dekat airport. Kali pertama jumpa dekat airport. Jadi tak ada maklumat nak bagi tahu masa awal.
Jadi datang ni macam-macam ragam, macam-macam fashion. Jadi ada satu jemaah ni datang airport, dia bawa beg, bukan beg ni lah, beg lama tiram. Dia ikat tin Coca-Cola. Tin 3-4 tin Coca-Cola tu diikat dengan tali, digantungkan. Habis saya kata, kenapa ni Ji? Macam ni tak boleh, dia tak pernah kan. Ni kan senang Ustaz, daripada jauh saya boleh dengar beg saya, tang-tung kan. Tin laga dengan tin, dia akan bunyi betul. Daripada jauh saya boleh dengar beg saya. Saya tak boleh je, dia tak lepaskan tu. Scanner dia akan tahan pasal benda tu metal, tak boleh lepas, kena buka. Jadi yang senang, ikatlah ribbon, ikat kain batik ke apa ke, dan pastikan adalah tampal nama kita. Tulis tangan pun cukup, tampal nama kita, nombor telefon, alamat, supaya kalau berlaku apa-apa, orang boleh pulangkan balik kepada kita. Okey? Baik. Lepas itu stokin. Okey, stokin saya tulis kat situ bukan stokin tebal. Dan stokin tebal ni untuk lelaki dan juga wanita. Untuk wanita sudah semestinya lah, aurat kan. Cumanya apa? Stokin yang biasa kita pakai dekat Malaysia ni kadang-kadang tak tahan, nipis. 1 hari 2 hari dah mula koyak. Pasal apa? Dekat lantai sana, diorang pakai pencuci yang kuat. Pasal apa? Sana kan macam-macam orang datang, virus, dia takut virus. Jadi pencuci yang dia pakai tu pencuci yang agak strong, kuat. Kita pakai stokin kita ni kadang-kadang jalan je kat situ tu, sekejap 1-2 hari dah mula koyak. Jadi beli yang tebal sikit. Untuk lelaki pun sama, pakailah stokin. Memang waktu dalam ihram tak boleh pakai stokin. Dalam waktu ihram tak boleh pakai. Tapi waktu-waktu lain, contohnya nak pergi masjid sembahyang, nak pergi ziarah, pergi shopping, jalan-jalan, pakai stokin. Sebabnya sama, dia pakai pelincir yang kuat. Kita ni dengan cuaca yang kering, tak tahan kulit kita, 1-2 hari dah mula merekah. Saya pernah tengok kes dia merekah sampai bernanah. Nak ambil wuduk sakit dia. Jadi pakai stokin. Okey? Baik. Lepas itu kad ATM. Ni penting ni. Pasal apa? Salah satu soalan yang jemaah biasa tanya, Ustaz nak bawa berapa? Duit nak bawa berapa? Ustaz boleh bagi tahu tak? Macam mana Ustaz nak jawab nak bawa berapa? Ikut masing-masing, ikut kemampuan masing-masing, ikut hajat masing-masing. Okey. Katalah jemaah ni bawa RM2,000. Agak-agak cukup tak? Wallahualam. Tapi katalah dia bawa RM2,000, sampai dekat Madinah, hari pertama, dah tengok kedai baju, kedai jubah, kedai kurma, dia pun pergi belasah shopping. Hari pertama, licin, RM2,000. Hari kedua, muka dah monyok. Pasal? Habis. Habis nak buat macam mana? Baru hari kedua ni, package dia 12 hari. Nak buat macam mana? Itulah pentingnya kita ada kad ATM yang dah diaktifkan penggunaan antarabangsa. Kalau dah diaktifkan, suruh anak masukkan duit dalam akaun kita macam biasa, kita boleh pergi cucuk keluar duit. ATM dekat dengan kawasan masjid saja. Tak perlu pergi jauh-jauh, tak perlu ambil teksi. Di Mekah dan Madinah, tempat ATM-nya berdekatan dengan masjid sahaja. Okey. Tapi kena pastikan aktifkan dulu. Macam mana aktifkan? Kalau yang muda-muda ni, dia boleh aktifkan guna online banking pun boleh aktif. Free je aktifkan tu. Kalau yang berumur tak pandai online-online ni, pergilah kaunter, bagi tahu saya ni nak pergi buat umrah, tarikh sekian-sekian, tolong aktifkan antarabangsa. Dia akan tanya nak untuk berapa lama. Tuan-tuan bagi tahulah 12 hari ke 14 hari ke, dia akan aktifkan. Tak ada perlu bayar. Bayarnya bila? Bila tuan-tuan nak cocok duit nanti, dia akan cas. Jadi kalau nak pakai duit, nak cocok ni, pastikan situasi yang emergency. Memang duit dah kering. Memang baru hari kedua, dah habis. Nak pakai lagi ni. Cocok. Keluarkan tu, dan keluarkannya tu biar amount yang berbaloi lah. Pasal apa? Sekali tuan-tuan cocok, dia charge lebih kurang RM10. Jadi kalau setakat RM100 nak keluarkan, dia ada charge RM10 kan sayang, rugi. Macam Malaysia tak ada masalah. Hari ni nak pergi pasar, nak pakai RM100, kita pergi cocok RM100. Esok nak pakai lagi, keluar cocok RM100. Tak ada masalah, tak ada kena cas. Tapi kat sana kena cas. Jadi kalau nak pakai, nak keluarkan tu biarlah berbaloi. Nak pakai RM1,000. Dia charge RM10 pun tak apalah, tak ada masalah. Okey. Baik. Lepas itu, last kali botol spray. Botol spray. Pernah tengok botol spray? Yang orang pakai untuk ambil wuduk. Dekat kedai Bajrai, dekat kedai Ismail Yahya, dekat kedai Maidin, semua ada jual. Aeon Big pun ada jual saya rasa. Okey. Benda tu, botol tu, dekat Malaysia macam tak ada nilai, tak ada function.
Semua tempat ada tempat ambil wuduk. Surau ke, masjid ke, rumah, semua ada. Tapi bila sampai dekat sana, botol wuduk ni sangatlah penting. Saya bagi satu senario, satu contoh. Hari Jumaat. Kalau kat sini Malaysia, hari Jumaat kita pergi semayang agak-agak pukul berapa pergi masjid? 12 awal. Pukul 1 kita pergi masjid pun boleh masuk dalam masjid lagi, betul? Pukul 1, Zuhur lebih kurang 1.10, 1.11. Pukul 1 kita pergi pun masuk dalam masjid lagi. Boleh ada tempat duduk, aircon lagi pula tu. Tapi kalau dekat Saudi, dekat Mekah, Madinah, semayang Jumaat kena pergi pukul berapa? 9 atau 10. Baru boleh masuk dalam masjid. Kalau dia pergi pukul 11, pukul 12, sembayangnya dekat jalan raya. Jalan tah. Okey. Jadi katalah jemaah ni kata, saya nak masuk pukul 9, saya nak cari satu pot yang selesa, yang nampak Kaabah. Dia pun pergi awal, cari satu pot yang cantik, nampak Kaabah, ada tiang pula tu kat belakang, bonus. Boleh sandar. Okey, cun. Duduk dekat situ, zikir, baca Quran, solat, rehat, tengok Kaabah apa semua. Ngam-ngam pukul 12, kentut. Kalau dia bangun, dia pergi ambil sembayang, pot tu memang orang ambil, tak ada nak cop-cop semua. Orang memang akan ambil. Okey. Jadi nak tak nak dia terpaksa guna botol spray. Okey. Cara ambil wuduk dengan botol spray macam mana? Okey, saya bagi gambaran ringkas. Yang penting sekali dalam botol tu kena isi air apa? Air lah, Zam-Zam. Sana kan free. Dekat sini Zam-Zam bayar, sana Zam-Zam free of charge. Ambil lah sebanyak mana. Jadi kita, kalau kat Malaysia ni tuan-tuan ambil wuduk dengan air Zam-Zam, Sultan Brunei pun tak mampu. Mahal betul. Tapi dekat sana, isilah dalam botol spray tu air Zam-Zam. Okey, dah isi Zam-Zam. Nak ambil macam mana? First spray dekat muka. Bila spray dekat muka tu, bila air kena dekat muka, okey, dah rasa airnya mengalir, tak tangan. Niat dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Gosok. Gosok sampai kita rasa dah penuh semua tempat. Yakin, puas hati, barulah lepas. Dia tak boleh angkat lepas tak boleh. Sekali, jalan. Sampailah kita rasa penuh, puas, semua tempat dah tak boleh angkat sampai kita rasa semua dah cover, dah tak ada tempat yang tak ada, okey, barulah lepas. Lepas tu, spray dekat tangan sampai mengalir. Sampai rasa air mengalir, rasa tak cukup lagi, macam ada tempat tak kena, jalan lagi. Okey, rasa macam sini belah sini tak jalan lagi. Sampai kita rasa confident, yakin dah kena semua tempat. Sini pun sama. Okey, lepas tu untuk kepala. Spray dekat kepala terus boleh, spray dekat tangan boleh. Sikit pun cukup, dia tak perlu keseluruhan, sikit pun cukup. Lepas itu kaki, sama, spray dekat kaki sampai rasa mengalir, buat macam tadi kita buat untuk tangan. Selesai wuduknya. Tak perlu berkumur ke Ustaz? Kumur tu sunat sahaja. Yang saya buat tadi 4 tempat tu adalah yang rukun, wajib untuk dapat kita sempurnakan ibadah kita, untuk dapat kita wuduk, untuk kita dapat wuduk lah. Okey? Baik. Itu persiapan umrah. Okey, fizikalnya okey. Sekarang baru saya nak masuk kepada bab hukum hakam. Jadi setakat ini, sebelum saya masuk kepada bab hukum hakam, setakat ini ada soalan tak? Ya. Okey. Dekat sana nak pergi buat solat Jumaat, silakan, tak ada masalah, boleh. Tapi hukumnya tak jatuh wajib. Sama macam kat Malaysia, tak jatuh hukum wajib, tapi kadang-kadang jemaah rasa nak satu pengalaman, betul. Kalau kat sini, boleh tak kita pergi? Bukannya haram, tapi tak boleh pergi pasal apa? Masjid tu sepenuhnya digunakan oleh kaum lelaki. Jadi memang tak ada ruang. Tapi dekat sana, dia sediakan ruang macam biasa untuk wanita. Jadi kalau wanita rasa nak ada satu pengalaman, nak rasa macam mana solat Jumaat, silakan. Boleh. Okey? Sama lah macam lelaki tak perlu sembahyang zuhur. Betul. Okey? Lain? SIM card. Okey. Tentang SIM card. Okey, saya cerita dulu. Dia ada 2 option. Satu SIM card, satu lagi roaming. Saya cerita dua-dua. Keputusan pada tuan-tuan. Okey, kalau roaming
Roaming tuan-tuan kena set daripada sini dulu. Sebelum berangkat, kena pergi ke mana-mana telco, contohnya Celcom ke Digi ke Maxis, bergantung apa yang tuan-tuan pakai. Ambil package roaming. Sekarang roaming agak murah. Dulu roaming mahal. Kalau pergi 12 hari balik, kena bill dekat 4,500. Sekarang roaming lebih kurang RM90. Tak salah saya. Macam Celcom tak salah RM90. Untuk 14 hari, dia bagi lebih kurang GB dia tak salah saya. Saya lupa GB dia. Dia ada bagilah berapa GB tu. Tapi cukup lah untuk jemaah umrah. Okey? Okey. Kekurangannya apa? Kalau pakai roaming ni. Kekurangannya ialah kalau tuan-tuan nak booking bagi. Sekarang kan umrah, kalau nak umrah dekat tingkat 3, kena guna bagi. Nak booking bagi tu, mesti kena ada nombor Saudi. Pasal dia akan hantar macam SMS. Bila korang booking, dia akan hantar macam OTP tu kan. Macam kita buat transaksi tu OTP tu hanya boleh diterima oleh nombor Saudi sahaja. Okey, kalau nombor roaming Malaysia dia takkan boleh terima. Okey, itu kekurangan dia. Kelebihannya kalau buat roaming ni apa? Tak perlu nak bawa keluar SIM card. SIM card sama je kan? Itu satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak buat WhatsApp call, boleh. Tak ada masalah. Kalau pakai SIM card Saudi, tak boleh WhatsApp call. Dia block. Saudi block nombor dia untuk buat WhatsApp call. Jadi kena tuan-tuan kena install aplikasi, contohnya macam IMO. Okey, jadi kalau roaming boleh, WhatsApp call pun boleh. Okey. Kalau pakai SIM card, apa kelebihan dia pula? SIM card cost dia lebih murah. SIM card lebih kurang RM60 untuk 14 hari. Dia akan dapat lebih kurang, mungkin dalam lebih kurang 60 GB tak salah saya. 60 GB untuk 14 hari. Okey. Kelebihan SIM card Saudi, tuan-tuan boleh booking. Tak ada masalah nak booking, bagi. Boleh gunakan tu. Cumanya kalau nak buat WhatsApp call, tak boleh. Kenalah guna aplikasi lain. Kena install dulu siap-siap, IMO contohnya. Baru boleh call dengan saudara mara kat sini. Ataupun, nak boleh, kena guna VPN. Ini orang-orang muda pandailah. Kena buat VPN, baru dia boleh call. Itu. Jadi dia ada pro dengan kontra dia. Bergantung kepada jemaah, bergantung kepada kesesuaian dia, mana yang dia lebih mudah. Tapi kalau nak SIM card, bagi tahu dengan mutawif. Mutawif ada, dia akan panggil orang SIM card ni datang tunggu di hotel ataupun tunggu di airport. Urusan nanti jemaah bayar je pada orang tu. Mutawif akan tunggu. Tapi jemaah bayar, dia akan masukkan SIM card apa semua, dia test apa semua, okey, jalan. Okey. Kalau roaming kena buat sendiri sebelum berangkat, kena buat dekat sini. Kalau SIM card, bagi tahu dengan mutawif, mutawif akan bantu nanti di sana. Okey? Lain? Kalau sunat saya ke masjid tu, kita nak bikin atau berganti dengan tawaf sunat tu. Ini dekat sana? Kan. Bukan. Oh, ini dah jauh lagi. Ini persiapan dulu. Okey, tak apa, saya jawab juga. Okey. Untuk di sana, lebih baik untuk kita buat tawaf sunat menggantikan solat sunat tahiyatul masjid. Cuma soalannya, untuk lelaki contohnya, nak masuk ke bawah dataran untuk buat tawaf sunat, kena pakai ihram. Takkan kita setiap kali masuk masjid, pakai ihram turun bawah. Agak sukar sikit. Jadi dalam keadaan yang kita rasa sukar untuk buat tawaf sunat, buat tahiyatul masjid. Cumanya di sana, lebih afdal untuk kita buat tawaf sunat berbanding tahiyatul masjid. Okey? Okey, lain? Soalan maksudnya ni sebelum sampai di sana, soalan maksudnya persiapan kita dekat sini. Ada soalan? Clear? Okey, jadi kita masuk kepada bab hukum mengerjakan umrah. Jadi hukum mengerjakan umrah ni tuan-tuan, wajib sekali seumur hidup. Kenapa kita kata wajib sekali seumur hidup? Kita sebagai orang Islam, panduan kita dua sahaja, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kata apa? Dalam Quran Allah kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah haji dan juga umrah. Jadi kat situ kita dah dapat pegang umrah dan haji wajib sekali seumur hidup. Dari segi hadis pula, pernah sekali isteri Nabi Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi, wahai Nabi, wajib tak untuk kaum wanita pergi berjihad? Jihad ni maksudnya pergi berperang. Nabi kata wajib, tapi jihad dalam mengerjakan umrah dan haji. Jadi kat situ pun kita dapat pegangan umrah dan haji ini wajib sekali seumur hidup. Okey? Baik. Jadi kita masuk kepada rukun dan wajib umrah. Kadang-kadang jemaah
Bila dia daftar pakej umrah, dia akan dapat buku panduan yang ni. Buku panduan. Bila dia baca dulu, dia baca saja-saja dia baca, dia akan sampai ke satu bab rukun umrah dan wajib umrah. Bila sampai bab ni, dia agak pening. Rukun benda yang kena buat. Habis wajib pun benda yang kena buat. Apa beza dia? Jadi saya terangkan hari ini. Rukun maksudnya tuan-tuan mesti buat. Kalau tak buat, tak ada umrah. Wajib umrah ialah mesti dibuat, tapi kalau tak buat, umrah masih sah. Cuma kena bayar dam. Faham tak bezanya? Kalau nak bagi gambaran lain, senang nak faham. Rukun itu ialah kita buat teh tarik tapi tak letak teh. Boleh? Buat teh tarik tapi tak letak teh. Bukan teh namanya. Jadi sama rukun. Kalau buat umrah tapi tak ada rukun, bukan umrah namanya. Wajib umrah ni pula buat teh tapi tak letak gula. Boleh tak? Jadi teh cumanya kurang sedap, kena tambah gula. Jadi wajib ni masih teh, masih umrah, cuma kena bayar dam. Okey, baik. Jadi tuan-tuan tengok kat situ rukun, ada 5 rukun. Inilah 5 rukun yang tuan-tuan kena jaga untuk pastikan umrah tuan-tuan sah dan sempurna. Ni yang saya kata tadi, umrah tu senang sangat. Tuan-tuan cuba tengok betul-betul 5 tu. Nombor 1 apa? Niat. Niat, tadi saya kata umrah ni tak ada satu pun rukun dia yang tuan-tuan kena sebut. So niat dalam hati pun dah memadai. Niat dalam hati pun dah memadai. So nombor 1 dah senang betul. Dalam hati je, dalam hati terdetik je, aku nak buat umrah. Dalam bahasa Melayu, terdetik dalam hati, aku nak buat umrah. Dah on. So nombor 1 dah senang. Tengok nombor 5. Rukunnya apa? Tertib. Maksudnya apa? Buat ikut turutan. Senang tak? Jadi betul-betul kita kena jaga apa? Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dan nombor 4 tu pula tuan-tuan tengok. Bercukur atau bergunting. Gunting je pun dah siap rukunnya. So yang betul-betul kita kena jagalah apa? Tawaf dengan sa'i. Senang ke susah umrah? Masa tak confident lagi ni? Saya dah cuba yakinkan ni. Saya nak yakinkan umrah tu senang. Senang sangat. Cuma apa? Kita tak biasa buat tuan-tuan. Nanti bila dah sampai sana, umrah pertama dah ikut dengan ustaznya dah buat, dah sempurna kan? Bila esok katalah ustaznya ajak, okey siapa nak buat umrah, tunggu dekat lobi hotel pukul 8 pagi. Yang datangnya berapa orang? 2 orang. Pasal apa? Semua kata apa? Tak apa ustaz, saya buat sendiri. Dah tahu dah, ustaz jalan slow sangat, lambat. Baik saya pergi sendiri, cepat. Pasal apa? Dia dah confident, dah tahu. Senang, umrah ni senang. Okey? Baik. Okey, jadi tertib atau cara umrahnya macam mana? Apa yang kita kena buat? Pertama sekali, niat. Rukun pertama, niat di mikat. Lepas itu kita akan tawaf. Lepas tu kita akan sa'i. Lepas tu kita akan gunting rambut. Dah siap. Rukun kelima apa? Tertib. Maksudnya tuan-tuan buat ikut tertib, dah selesai umrahnya. Okey? Faham? Okey, jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Cukup? Jangan risau. Saya akan sentuh satu-satu. Okey. Persiapan melakukan umrah. Saya buat susun ni tuan-tuan. Saya susun daripada apa? Daripada step by step, persiapan dulu. Kita go one by one. Jadi tuan-tuan dapat gambaran. Dan gambaran ini pula bergantung kepada 2 situasi. Ikut package masing-masing. Umrah ni ada 2 jenis. Satu, masuk Mekah dulu. Satu, masuk Madinah dulu. Dua-dua ini akan berbeza daripada segi persiapannya. Okey. Persiapan melakukan umrah ini semua tuan-tuan, memotong kuku, menanggalkan bulu ketiak, mandi sunat, mengandam misai, makan minyak wangi, ini semua sunat sahaja. Kalau buat, bagus. Kalau tak buat, tak ada masalah. Okey, kenapa saya kata beza tadi? Kalau tuan-tuan package-nya masuk Mekah dulu. Package masuk Mekah. Persiapan ni semua nak buat kat mana?
Kat airport nak menengahkan bulu ketiak hari-hari. Kat airport. Kotor airport, kandas airport tu kan. Nak buatnya kat mana ni? Dekat rumah masing-masing. Ni nak masuk Mekah dulu betul. Jadi daripada Malaysia, daripada sini nak pergi airport, naik kapal, masuk Jeddah, Jeddah pergi Mekah. Persiapan ni semua buat di rumah masing-masing. Okey. Baik, kalau package-nya yang masuk Madinah dulu, persiapan ni semua boleh buat dekat mana? Dekat hotel di Madinah. Okey. Baik, macam saya kata, semua ini sunat sahaja, dan wanita yang dalam keadaan haid pun masih boleh buat ini semua untuk dapat pahala sunat. Okey. Baik. Pakaian. Dah siap persiapan kita, baru kita masuk kepada bab pakaian. Pakaian ihram. Untuk lelaki, 2 helai kain putih. Okey, soalan cepu mas. Kalau dia kata, Ustaz, saya tak nak pakai kain putih, boleh? Boleh. Nak pakai kain apa warna pun boleh. Cumanya nampaklah pelik. Daripada segi hukum, sah. Cuma tak ada orang lagi pakai. Dia walaupun raja, sultan sekali pergi buat umrah pun dia akan pakai kain putih. Okey? Tidak boleh pakai pakaian berjahit. Singlet, stocking, seluar dalam, kopiah. Tak boleh pakai pakaian berjahit. Okey. Saya bagi beberapa senario. Contohnya, dia kata, Ustaz, saya ni tak biasa kalau tak pakai seluar dalam. Saya nak pakai cawat. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Cawat jenis yang tak berjahit dan dia bukan jenis bersarung. Dia macam pampers budak-budak tu. Prap, prap, prap. Kat Maidin ada jual. Boleh, silakan. Tak ada masalah. Okey. Baik. Ataupun, Ustaz, saya ni ada masalah lutut saya ni tak kuat. Saya nak pakai nigat. Tahu nigat? Okey, nak pakai nigat. Boleh? Kalau dia pakai nigat jenis yang bersarung, macam pemain bola pakai tu kan, bersarung, boleh, tapi kena dam. Okey. Kalau dia nak pakai yang tak kena dam, macam mana? Sekarang ada jual jenis yang lilit. Lilit. Kalau dia pakai jenis yang berlilit, boleh, tak kena dam. Pasal dia tak bercantum dan dia tak bersarung. Dia jenis yang macam bandage. Dekat farmasi sekarang dia ada jual. Dia jenis lilit. Dia ada 2 jenis. Satu jenis yang sarung macam stocking. Kita pakai macam stocking sampai ke sini. Itu boleh pakai pasal dia darurat. Lutut tak kuat. Darurat. Boleh. Sah. Cuma kena bayar dam. Satu lagi option, kalau dapat carilah dekat farmasi, sempat pergi beli jenis lilit. Beli jenis yang lilit, sah dan tak kena dam. Okey. Okey, lepas tu pakai selipar. Okey, selipar jenis yang nampak sekurang-kurangnya hujung 3 jari kaki. Yang tu, yang boleh dibolehkan. Yang ini tak boleh pasal apa? Tak nampak jari langsung. Yang ini tak boleh kenapa? Tutup bahagian tumit. Yang ini, lagilah tak boleh. Dua-dua tutup. Depan belakang tutup. Tak boleh. Yang boleh, macam itu. Sekurang-kurangnya 3 jari kaki dan nampak bahagian tumit belakang. Okey? Cumanya saya nak ingatkan, bila kata, Ustaz, saya rasa yang paling senang antara ni selipar Jepun. Pernah tengok selipar Jepun yang dekat surau, dekat masjid nak masuk tandas tu? Memang confirm tak ada masalah. Cumanya selesa tak selesa? Tak selesa, sakit betul. Kita ni katalah daripada masuk Mekah dulu, daripada airport tu kita dah pakai selipar tu, tak selesa kaki kita. Belum buat umrah kaki dah sakit. Jadi carilah selipar yang selesa sikit. Macam ni contohnya. Macam ni, jenis ada span, ada ni sikit, tapi dia masih cukup syaratnya. Cari yang selesa sikit. Okey? Tidak boleh pakai pin bahagian atas. Kita ada 2 helai kain. Bahagian atas ni, tuan-tuan akan nampak macam-macam mazhab, macam-macam fashion kat sana. Ada jenis yang pakai pin, ada jenis yang pakai macam kasut sekolah budak-budak tu, dia letak yang prap tu kan, prap macam tu. Ada letak butang, macam-macam fashion. Tapi kita mazhab Syafi'i tak perlu apa-apa pin. Gitu je, selitkan dekat belakang. Pasal apa? Kalau terbuka jatuh sekalipun, tak ada masalah. Bukan aurat kita. Yang kita kena jaga ialah bahagian bawah. Bawah tu kena jaga. Pasal tu kita disuruh pakai tali pinggang. Bukan wajib, digalakkan pakai. Kalau dia kata, Ustaz, saya ikat ni memang confirm tak jatuh, Ustaz.
Saya hari-hari praktis kat rumah. Memang takkan jatuh. Silakan. Okey. Baik. Kalau pakai tali pinggang yang macam haji tu kan, warna hijau. Okey, dia kata, Ustaz, saya tak ada tali pinggang haji, saya nak pakai tali pinggang kerja. Yang saya pakai seluar kerja, boleh? Boleh. Nak pakai tali rapiah, boleh? Boleh. Atau yang macam saya pakai jenis yang, tahu tak, pouch bag. Saya biasa pakai pouch bag. Tak ada pula. Pouch bag tu pasal apa? Dia two in one. Dia untuk ketatkan bahagian bawah, satu lagi apa? Dia ada ruang besar betul. Nak letak handphone, nak letak kunci hotel, nak letak buku, semua ruang cukup. Nak letak duit, situ. Pasal biasanya tali pinggang haji tu, ruang zip dia tu kecil. Kompartmen nak simpan handphone tak ada, tak cukup. Jadi saya biasa pakai pouch bag. Beli dekat pasar malam RM15, RM10 semua ada. Pakai yang macam tu. Jadi dia two in one. Dia ketatkan bahagian bawah, satu lagi ruang untuk simpan barang. Okey? Baik. Untuk wanita, mudah. Apa pun yang perempuan pakai hari ini, janji dia menutup aurat dan nampak bahagian muka dan juga tapak tangan. Dah boleh pakai. Contoh dia nak pakai chongsam. Sebagai kain ihram dia boleh? Boleh, janji. Kain chongsam dia tu jenis yang longgar, jenis yang tutup aurat, muka dengan tapak tangan nampak, boleh pakai chongsam pun boleh. Apatah lagi kalau perempuan yang pakai telekung, pakai jubah, lagilah boleh. Okey, cumanya saya nak tekankan beberapa perkara. Pertama sekali, beri perhatian bawah dagu. Okey, bila kita kata muka kena nampak ni, muka bahagian mana yang kena nampak? Hujung anak telinga sampailah hujung anak telinga ni. Telinga nampak tak? Tak. Hujung anak rambut. Hujung anak rambut sampai bawah dagu. Sini. Hujung anak rambut. Rambut nampak tak? Tak. Inilah kawasan muka yang perlu nampak. Okey? Baik. Kadang-kadang ada jemaah yang dia sentimental. Dia simpan kain telekung yang mak dia pakai pergi buat haji 20 tahun dulu. Dia simpan dalam gerobok. Time dia nak pergi buat umrah, dia ambil daripada gerobok, terus masuk beg. Sampai dekat sana, katalah masuk Madinah dulu. Daripada Madinah, bila nak pergi ke Mekah, baru keluarkan daripada beg, baru pakai. Baru perasan, bawah dia dah longgar. Dah reput ke, dah longgar ke, tak tahulah, Allah alam. Bila pakai, baru nampak, alamak, nampak sampai sini. Dah problem. Tak boleh lah. Kena betulkan. Okey? Pergelangan tangan. Kalau dulu susah, dulu tak ada telekung-telekung yang macam sekarang, jenis yang apa? Cerut, lepas tu hand sock semua tak ada. Orang akan pakai telekung yang macam kita pakai baju Melayu ni dulu. Jadi dulu memang kena jaga-jaga. Perempuan kita akan nasihatkan pakailah sarung tangan kat dalam. Tapi sekarang ni telekungnya pun dah jenis yang cerut. Lepas tu ada pula hand sock. Hand sock pula jenis yang macam mana? Hand sock sekarang ada jenis yang tarik masuk dalam jari. Tutup sebahagian. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okey? Baik. Lepas tu anak rambut di muka kawasan telinga. Okey, orang yang pakai, saya pun cermin mata mana entah. Dia kalau yang pakai cermin mata, setiap kali dia bawa keluar, rambut akan keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Bila keluar dan dia perasan dan dia cepat-cepat masukkan, tak jadi isu. Tapi kalau dia bawa keluar, nampak rambut dan dia kata apa? Malaslah, biar je lah. Itu berdosa. Okey? Lepas tu, stokin tebal. Macam tadi saya katalah, pakai stokin tebal. Okey. Baik, jadi untuk wanita ni tuan-tuan, saya nasihatkan, saya galakkan, balik nanti, katalah dekat rumah kita ni ada 10 telekung Siti Khadijah. Daripada 10 tu, pilih satu yang paling cantik, yang paling mahal, yang paling selesa, ambil, cuba pakai kat rumah. Lepas tu apa yang saya bagi tahu ni semua, cuba tengok benda tu yang saya cakap semua tu, rasa okey, rasa sempurna, rasa tak ada masalah, selesa jalan, selesa untuk solat, itulah kain telekung yang kita akan pakai untuk buat umrah nanti. Kita ni kalau time raya, belum puasa baju raya dah siap betul. Apatah lagi kita nak pergi jumpa Allah sebagai tetamu. Allah panggil kita ni sebagai tetamu, tetamu kehormat lagi. Jadi mestilah persiapan kita lebih mantap daripada tu. Jadi balik ni siap-siap pilih. Kata ada 10, pilih satu yang paling cantik, ataupun kalau tak ada, pergilah beli satu. Yang baik, yang selesa, yang cantik, yang kita rasa
seronok nak ibadah dalam ni, ambil itulah kain ihram aku nanti. Okey? Baik. Isu orang terlupa, saya tampak isu orang terlupa. Baik, katalah jemaah ni kata, Ustaz, saya ni tak biasa kalau tak pakai seluar dalam. Boleh tak kalau saya pakai dulu seluar dalam, nanti bila saya sampai di kawasan mikat, saya tanggalkan dulu baru saya niat. Jadi sebagai mutawif saya kena cakap apa? Boleh lah, memang dari segi hukum boleh. Dan dia kata, Ustaz, saya tak biasa kalau saya tak pakai seluar dalam ni, rasa macam nak jatuh je, Ustaz. Saya pakai dulu boleh tak? Waktu sebelum niat saya tanggalkan. Lah, saya sebagai mutawif, kalau dari segi hukumnya memang boleh. Okey lah Ji, boleh. Dia pun jalan. Okey. Sampai dekat tempat niat, ialah niat kita, katalah ini perjalanan daripada Madinah ke Mekah, kita niat ni lebih kurang tengah hari, pukul 12. Panas, dengan orang ramai, kelang kabutnya apa. Ustaznya pun kata, okey jemaah dah siap, kita niat. Semua pun niat sekali. Dia dah lupa dah dia pakai seluar dalam tu. Pasal benda yang, ialah kita hari-hari pakai kan, bukan benda yang janggal. Jadi dia pun rasa normal. Dan niat, dah separuh jalan, baru perasan, alamak, pakai seluar dalam. Macam mana? Dia kena cepat-cepat tanggalkan. Boleh tak nak tanggal dalam pas dengan orang ramai tu, penuh semua seat. Kalau dia ada skill yang tersembunyi, skill yang mahir untuk tanggalkan tanpa orang nampak, cantik lah. Tapi kalau alamak nak tanggal ni nanti terbuka semua nanti, tak apalah, pakai je lah, nanti kat hotel baru aku tanggalkan. Kena dam. Pasal apa? Dia dah lengahkan. Dia kalau benda terlupa ni, isu orang terlupa, kalau dia ingat dan cepat-cepat betulkan, tak kena dam. Tapi kalau dia lengahkan, barulah kena dam. Okey? Baik, ada soalan untuk ni? Hari-hari apa? Hari-hari. Bulu ketiak, bulu di bahagian kemaluan. Okey? Lain? Dam tu berapa lah? Okey. Okey, isu dam. Dam untuk yang melanggar pakaian ni, damnya ialah bagi makan kepada 6 orang fakir miskin dengan nilaian seorang 10 rial. Okey. Tapi isu dam ni sebenarnya bukan dia terus jatuh hukum dam. Apa pun isu tentang dam, jangan terus pergi bayar. Rujuk mutawif dulu. Nanti memang saya nak sentuh nanti bab hukum hakam pantangnya. Apa pun tuan-tuan rasa macam, aku ni macam ada was-was ni, rasa macam terlanggar, jangan terus pergi bayar, tunggu dulu, tanya mutawif. Pasal mutawif tuan-tuan akan ikut daripada awal sampai habis. Dia ikut sama-sama daripada airport, balik dia ikut sama-sama dengan tuan-tuan, duduk hotel yang sama, naik bas yang sama, makan tempat yang sama. Apa-apa kemusykilan, tanya, Ustaz, saya tadi terbuat macam ni, kena dam tak? Kalau ustaznya kata, ya Ji, kena dam, kena bagi kepada 6 orang fakir miskin, seorang 10 rial, barulah Haji pergi bayar. Okey? Tadi nak tanya tadi. Macam untuk umrah ni kan, dalam teknis berapa kali kita buat. Macam Pak Bayan ni untuk daripada KLA masuk Mekah, itu satu. Untuk jalan luar, satu kali buka. Betul. Berapa kali? 4 kali ke, 3 kali ke? Okey. Kali. Yang pertama yang kita sampai tu, ziarah luas sekali. Itu yang travel akan sediakan. Selebihnya, tuan-tuan nak buat sendiri, silakan. Kos teksi sendiri. Nak pergi ke tempat mikat tu, kena naik teksi. Kena bayar sendiri. Itu tambahan. Yang tiram akan sediakan 2. Tapi 2 ni, dia bergantung. Kalau package yang panjang, akan dapat 3. Kalau package panjang, dia ada ziarah di Mekah 2 kali, 2-2 ni boleh buat umrah. Jadi dia akan dapat 3. Kalau package pendek, dia akan dapat 2 kali. Jadi 2 atau 3 ni, tiram dah sediakan transport untuk pergi ke kawasan mikat tu. Tuan-tuan niat, balik buat umrah. Lebih daripada tu, kalau rasa saya nak buat 4, saya nak buat 5, boleh, tak ada masalah. Bagi tahu dengan mutawif akan tolong carikan teksi, tapi kena bayar sendiri. Okey, kos teksi, kalau satu teksi tu lebih kurang dalam 70-80 rial. 4 orang kongsi. So seorang jatuh lebih kurang mungkin 15-20 rial seorang, lebih kurang. Okey? Macam harian dulu kan, tentulah kita dah duduk 2 hari kat Mekah dulu, kita nak buat umrah, ataupun sekat ada panggil untuk jemaah sama-sama pun ada juga kan? Ada. Dia kadang-kadang mungkin ramai ada tanya nak buat umrah. Jadi ustaznya buat apa? Ambil satu bas terus, sewa satu bas, murah sikit. Sewa satu bas, okey, mungkin 30, semua nak buat umrah, tambahan lagi. Sewa satu bas, ramai-ramai naik, mungkin seorang 10 rial.
Naik teksi mahal sikit, mungkin seorang 20 rial. Naik bas bila ramai-ramai, tapi lah kena ramai-ramai lah, mungkin semua orang. Kalau semua orang dapat satu bas, murah sikit. Macam tu. Okey? Lain? Tak, nusuk apa nusuk? Nusuk ni ialah untuk masuk raudah. Dia kena aplikasi, kena install, nanti kena mohon. Itu jangan risau, itu nanti dalam grup, tuan-tuan nanti akan buat grup WhatsApp. Mutawif akan bagi tahu cara nak install dan hari apa. Pasal apa? Hari ni bergantung pada pakej masing-masing. Mutawif akan pilih satu tarikh. Okey, grup kita masuk raudah pada hari Isnin pukul 8. Jadi semua tolong booking hari Isnin 8 pagi. Dia akan ajar cara nak booking. Jadi semua orang akan booking Isnin 8 pagi. Grup haji ni mungkin okey, grup ni ustaznya kata grup kita booking hari Selasa pukul 10. Semua orang booking hari Selasa 10. Jadi nusuk tu nanti ikut grup masing-masing. Okey, tadi ada soalan tadi? Untuk yang package bulan puasa, ada ziarah. Tak ada. Bulan puasa tak ada ziarah. Pakej bulan puasa tak ada ziarah. Kalau nak pergi buat umrah tambahan, boleh naik teksi. Bulan puasa, syarikat bas takkan sediakan ziarah. Dia memang diorang bulan puasa ni hari cuti diorang. Sepanjang 30 hari tu cuti. Start je Syawal, start operasi balik. Dia macam tu. Dia sampailah 30, lebih kurang 5 hari sebelum Ramadan, dia dah start tutup untuk ziarah. Sampailah 1 Syawal. 1 Syawal, mula balik ziarah. Macam tu. Okey, lain? Raudah tu berapa kali kita boleh masuk? Raudah yang guna aplikasi nusuk 1 kali booking. Seterusnya gunakan instant track, nasib, ikut nasib. Nanti Mutawif akan ajar. Dia kena tunggu dekat kawasan masjid, ada dekat aplikasi tu instant track. Instant track tu kalau ada dia buka slot je, tekan, dapat slot, terus pergi, masuk. Dan siap keluar, katalah esoknya tunggu lagi, katalah ada slot, tekan instant track, masuk. Tapi itu rezeki. Kalau ada, boleh ambil slot tu. Tapi yang confirm dapat, satu lah. Yang confirm dapat. Okey? Lain? Ini buat solat musafir. Okey. Solat musafir bila nak buat? Bagusnya solat musafir ni masa kita dekat rumah masing-masing lah. Solat sunat musafir. Sebelum kita nak berangkat tu, dibolehkan solat sunat musafir. Sebelum berangkat, buatlah solat sunat musafir. Okey, mandi sunat, buat solat sunat musafir, azan, baru keluar rumah. Itu normal kan, biasa kita buat macam tu. Okey? Jadi Macam instant tadi tu, dia dalam apps musuh juga. betul. Dalam aplikasi tu juga. Dekat bahagian bawah tu ada. Nanti boleh, kalau dah install, boleh saja-saja. Tapi dia takkan keluar. Kita dekat sini takkan keluar instant track tu. Pasal apa? Instant track ni, hanya bila tuan-tuan dekat masjid tu, baru dia akan boleh detect. Dia hanya boleh booking instant track ni bila kita dekat Masjid Nabawi. Yang lagi satu tu, yang booking yang wajib pertama tu, itu daripada Malaysia dah boleh booking. Nanti ustaznya akan bagi tahu bila hari nak booking, itu daripada Malaysia dah boleh booking. Instant track tu mesti kita dah dekat masjid, slot tu buka, booking, terus pergi beratur, masuk macam tu. Maksudnya kita dah berada di kawasan situ. Okey? Lain? Kalau bulan puasa tu waktu berbuka dan sahur tu berapa tak? Waktu. Bagus. Itu okey, itu saya simpan nanti je. Itu nanti Haji ingatkan saya, hujung nanti saya akan sentuh. Itu soalan tu bagus tu. Cuma saya tak nak cerita sekarang. Pasal itu luar daripada ibadah umrah. Itu lebih kepada persiapan mental kita. Bila pergi umrah Ramadan ni, ada persiapan mental kita. Ada benda-benda yang kita mungkin dah biasa dekat Malaysia, tapi dekat sana lain. Itu nanti Haji ingatkan saya, hujung nanti saya akan sentuh. Okey, lain? Okey, Yang solat sunat musafir macam mana? saja aku solat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam hati. Solat macam solat sunat biasa. Okey, tu sunat saja, nama pun sunat. Kalau solat bagus, kalau tak solat tak ada masalah. Okey. Baik. Jadi ini pakaian tadi kita dah sentuh. Okey, solat sunat ihram. Okey, dah pakai kain ihram, barulah kita buat solat sunat ihram. Okey, sunat, nama pun nama sunat. Kalau buat bagus, kalau tak buat tak ada masalah. Kadang-kadang ada situasi tak sempat nak buat. Saya bagi satu contoh. Kalau tuan-tuan yang jenis masuk Mekah dulu, pakai ihram tadi kat mana? Nak pakai daripada Batu Pahat boleh? Kenapa tak boleh? Boleh. Nak pakai daripada Batu Pahat boleh? Boleh. Tapi peliklah nanti kalau kita dah berhenti dekat arena air keruh, pergi minum, orang lain tengok kita pelik kan? Boleh, tak salah, cuma nampak pelik. Jadi biasanya kita pakai dulu biasa. Dekat airport nanti pun
dah check in apa semua, dah dapat tiket, dah pergi dekat gate masing-masing, baru kita tukar kain ihram. Dah tukar kain ihram tu, kalau ada masa, masih sempat, dia belum panggil untuk masuk dalam kapal, ada ruang, ada masa, buatlah solat sunat ihram. Tapi kalau kita pakai tu pun dah lama, orang pun dah mula panggil, jom masuk kapal, dah start panggil, dah tak ada ruang, kita tak payah kelang kabut pergi sembayang. Takut kita sembayang terlepas kapal pula pasal kita sembayang. Ada satu hal, pasal nama pun solat sunat ihram. Okey, baik, cara nak solat macam mana? Sahaja aku mengerjakan solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunatnya, bacalah rakaat pertama Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kalau tak tahu surah ni nak baca surah lain pun boleh. Kalau tak tahu surah ni nak baca Fatihah saja pun boleh. Nama pun solat sunat. Okey? Baik. Selepas solat, kita baru masuk kepada rukun yang pertama, iaitu niat di mikat. Okey. Niat di mikat ni tuan-tuan, 2 situasi. Adalah kawasan mikat. Jangan, tuan-tuan tak perlu risau, tak payah tengok daripada tingkap kat mana mikatnya, memang tak jumpa. Pilot akan buat pengumuman. Okey, mengerjakan umrah, sila buat persiapan untuk melakukan umrah. Kita akan melintasi kawasan mikat sebentar lagi. Dah tahu dah, kejap lagi nak lintas mikat. Okey, dah boleh niat masa itu. Okey, niatnya niat umrah. Okey, baik, satu lagi situasi, kalau tuan-tuan yang masuk Madinah dulu, niatnya di mana? Nanti daripada Madinah, kita akan naik bas lebih kurang 6 jam nak ke Mekah. Keluar je daripada hotel Madinah, lebih kurang dalam 20 minit kita akan sampai ke satu masjid yang dipanggil Masjid Bir Ali. Di masjid itu kita boleh niat juga. Jadi niat ni, niat di mikat. Mikat itu bergantung kepada package masing-masing. Okey, tapi niatnya sama. Okey, niat itu niat umrah, sahaja aku mengerjakan umrah, berniat ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Saya suka kalau tuan-tuan, puan-puan niat bahasa Melayu. Lagi bagus, lagi kita faham apa nak buat. Dia bukan semestinya wajib bahasa Arab, tak ada. Lebih baik tuan-tuan niat bahasa Melayu, jadi tuan-tuan faham. Sahaja aku berniat